Baiknya. Baik. Kita banyak buah. Ori Langkawi Ori Langkawi kita punya. Baik. Mulut Ryan, nampak satu. Dia mula dengan harga RM3 je Mula dengan harga RM3. Okey. Kalau macam ni? Kalau macam tu Milo bang, RM3 je. Berapa? Milo RM3. RM3 saja. Alright. Tapi dah Bayi bekas sang tu ya. Assalamualaikum, selamat petang. Hari ni kita berada di sekitar kawasan Ayang Okey, untuk ke pasar malam Bayar Hangat ni dia dibuka setiap hari Jumaat. Okey, untuk kawan-kawan yang nak main kat sini, hangpa boleh cari dia punya masjid tu, Masjid Riyad Solihin Karyah Padang Lalang, mungkin Ayah Hangat. So dia dekat Mahat Tahfiz Sulaimaniyah Arawi. Ya, tapi kalau hangpa pergi dekat Waze, hangpa just type je pasal Ayah Hangat pun ada juga. Boleh main je kat sini. Okey, so macam-macam jangan lupa support saya dengan tekan button like dan jom tengok apa yang ada kat sini. Let's go. So beginilah dia punya kemeriahan dia. Sekarang ni pukul 6.45 petang. So orang pun macam semakin ramai. Ada tu bang, isi ikan Ni chicken tender bang. Ha? Chicken tender. Chicken tender? Ya. Isi ayam. Oh, chicken tender. Alright. Okey bang, baik. Nama apa itu? Kampung kampung. Oh, nanti kita surprise. Kampung kampung. Okey, mari. Oh, yang ni bulu. Nanti yang ayam. Okey. Tutung mayung mayam. Dia yang moden lah kot. Ya. Yang moden lah kan. Okey, betul tak ni? Ada nak masak? Dah masak dah. Oh, Dah masak dah, kita kumpul. mungkin lah. Kita order semua pergi siap makan lah. Oh ya, nanti
tu bagi bekas pisang tu ya. Bapak ke belakang. Nasi bawang, nasi kandak kan? Ya. Nasi kandak gigi. Kami nak ikut buat hati. Lalu ni 4 ayam 4 lagi. Buat 2 bukan. Ni saya satu je 4 ni. 8. 8 tu. Semua 8. Okey. Yang tu 4 ayam 4 lagi. Ayam lagi 15 minit. Pakai tak malau kau dah? Ayam. Ayam yang mana? Ini nasi kerabu Patani. Boleh. No problem. RM5. Yang mana? Dia dah kantong. Tadi juga. Okey. Tempat tu berapa kau? Tempat tu berapa ringgit? Kan tempat eh? Tengok kalau kambing tu 8, ayam lagi RM6. Ayam lagi nama dia. Kami RM8. Tu yang depan tu kopi canai. Mana? Yang depan? Depan kopi canai. Oh, kopi canai. Canai RM5. Sangat 5 saja. Sampai yang. Bawa off. Tengok model ni. Ada. Ayam. Selalu layan kebun kampung. Oh ya, awal. Terima kasih Haji. Terima kasih. Okay. Lewang. Oh.
Dia dah. Boleh ya. Cekak dia buat baik. Saya. Mabukor ada? Hello, chicken and satay. Ya, ada ikan. Tak bawa apa-apa, Abang. Potong ah. Oh, That's the price tag in the market or one bag? one bag 10 pieces for 7 ringgit. For 7? Yeah, same. Okay. Mereka ni boleh speaking tu. Tak fikir tak ada yo. Kena pandai juga sih. Okey, kalau sampai kat sini dia jadi ada simpang 3. Satu ke kanan tu ke masjid. Satu lagi ke pasar awam Ayah Hangat. So untuk ke pasar awam ni rasanya dia lebih kepada baju dan pakaian lah. Pakaian lah sampai ujung. So lebih kurang macam tu lah. So kalau untuk ke straight ke pasar Ayah Hangat, dia banyak kena dengan baju. So kita ke arah ke kanan. Oh macam tu je. Okey. Ini komplit susah. Jalan cik dua. Pulang ke sini. Take away. Gang kau ambil kan? Ya. Gang kau ambil kan? Ya, video. Esok lah kan? Esok ada Ahad pun ada, kita cuti Senin Selasa je. So Dia ada berapa besar bang? ada macam-macam, orang boleh tengok kat menu. Oh banyak ah. Banyak lah. Okey. Dia ada regular ada special Ada regular, ada special. Kalau- Saiz semua sama je. Okey, saiz semua je. Saiz semua sama. Cuma dia special dia tambahan bahan yang tak ada kan. Okey, dia mula dengan harga RM3 je Mula dengan harga RM3. Okey. Kalau macam ni Kalau macam tu Milo bang, RM3 je. berapa? Milo RM3. RM3 saja. Alright. Tapi dah RM3 pun dah ada susu, dah ada tu ukuran sini. Dia memang set dia untuk macam RM3 je. RM3. Mantap lah. Barang keripik kena cari bang ni lah. Esok kat Kuah. Esok kita review sekali lagi. Dah habis lah. Dia coklat apa? Ni ada keju.
Yang ada cheese ni mah? Yang ada cini RM6 je. RM6? Ya. Oh, cheese dia RM6. Dia sebab dia Nutella dah RM4. Okey. Mesti tambah RM2. Alright. Okey, dah siap. So macam ni. Alright. Dah makan pada mana abang rangut kan? Mana-mana anu bang. Okey, ni dia punya place saja. So kalau mau nak pilih, abang tengok dari sini. Okey. Okey, bang. Pakai mask sikit. Hello. Ya. Sikit wifi. Pulut dok ayam ada. Dok ayam apa kau? Lain kahwin. Lain kahwin. Kahwin sini. Kahwin. Baiknya. Baik. Kita punya bos. Ori lang kahwin eh? Ori lang kahwin kita punya. Baik. Pulut Ryan, nampak satu. Kalau buat tu pun tak. Okey. Okey. Terus pun. Pulut dok ayam. Ada buah-buah juga. Ada pulut doyan ada, pulut pelam ada ke? Potong ada satu. Dari mana bang? Dari mana? Halo start ah. Baik. Kita orang polis kita, orang polis. Oh, baik. Kalau pulut dok ayam? Ha? Kalau pulut dah harga dia? Harga dia ada 15 dengan 20. Kalau pelam? Pelam RM8 saja. Kita lapang ya. Harga turun kita turun. Harga turun. Kau juga. Buat tinggal sekali. Pilih. Yang tu 15, yang ni 20. Ya. Yang tu dia ada selaras saja, mungkin ada 2 dengan 3 biji. Yang ni dia ada double lah. Saya ingat santai sekali. Pulut sekali. Betul tangan ya. Woi. Balik betul tangan ya. Pilih yang mana kau? Ni kan. Balik betul tangan ya. Jangan lupa betul tangan. Pulut kena lap. Bagi bini tak kena. 15 Agak turun kita turun. Pilih nakal madu. Orang jangan madu Orang jangan. Right. Kita dah pergi. Peneran dia besar. Peneran dia. Tempat gua ada bubuk gua ada. Nasi kerabu. Dia. Ada lasang bodoh lagi. Ada apa yuk? Nasi putih. Oh, nasi Arab bodoh. Ayam madu, ayam goreng, tuyul. Nasi Arab, nasi putih, nasi lemak lagi eh? Ya, nasi lemak. Ada ayam masak madu, ada kari itik, ada gulai kampung, ada kari daging dan juga kari kambing. Padu lah. Kau ambil gambar sikit.
Apa ni kak? Dah Daduchi betul tak? Dakoci. Dakoci. Orang Kemang. Tengok. Dia daripada Arab kan? Daripada Arab kan? Korea. Korea? Betul. Okey. Dia lah ni dia semua ni. Ha. Ada daging, ayam, Daging ayam kambing. kambing pun ada. Ni mesti kambing. Ha. Ada kambing, ada daging. Ni kambing. Ya, ha. Okey. Daging ni ayam. Oh, ayam sikit. Dia makan kayak gitu. Satu cucuk berapa kak? 10? Satu tu ada kalau daging tu 10, Okey. kambing 15, ayam 8. Ayam 8 saja. Ayam 8, kambing 15, Daging 10. daging 10. Okey, macam dakoci. Dakoci. Cik, dekat kos buat bahan juga? Ha? Dekat kos pergi tak? Kopi tu. Oh, dia macam orang. Dia boleh kira kau. Abang buat channel mana, Mat? Kebun kampung. Ha? Itu. YouTube. Dia orang baik. Dia bang. Masih bang. Dia baik.